satu lagi spot ataupun lokasi yang aku nak kongsikan pada hampa semua. Dekat mana? Belakang ni. Belakang aku ni Tadika Kemas Taman Legenda 2. Tadika Kemas Taman Legenda 2. Jadi Tadika Kemas ni memang tak asing lah bagi aku, sebab aku pernah menjadi ataupun merangkap sebagai yang dipertua ataupun pengurusi Tadika ni. Tak silap aku selama 7 ke 8 tahun macam tu lah. Bermula pada era arwah Cikgu Rohana, kemudian tukar ganti ke cikgu-cikgu yang lain lah sampai ke hari ni. Bagi hampa yang duduk di Taman Legenda ni, Fasa 1, 2 dan 3 ni, ataupun taman-taman yang berdekatan, kalau di sebelah sana ni Taman Puteri, dan dekat Taman Legenda ni Taman Mansuri Tamaria. So, kalau nak ambil slot untuk anak-anak hampa nak masuk sebagai pelajar Tadika Kemas Legenda 2, jadi kau tengok poster yang aku sertakan dalam video ni.